Steady ya. Kurang go. Berapa kilo lagi kak? Berapa kilo lagi? Berapa kilo lagi? Jangan nangis. Jangan nangis. Kuat. Assalamualaikum gengs, kita berada jam sekarang pukul 3.26. Kita berada di Selamat Ultra untuk tahun 2026. Saya bersama Pali. Okay. Let's go. Kita masuk 30 km, akan take off pada pukul 4 pagi. 60 km tadi pada pukul 12 subuh. Saya dah kira dah 700 je. 700. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat betul peserta 30 macam tak. Kamu. Okay, bawah sana. Oh. Zit. Alright, let's go. Naik ke atas. Baru 1 jam 3 minit. 4.2 kilometer. So Pali di atas, kita kejar. InsyaAllah. Video. Boleh. Terima kasih. Okay.
Jam pukul 5. Sejam pukul 5. So nanti kita solat subuh di CP1 lah. Okay. Alright, menuju ke Bukit Ganding. Baca Bukit Ganding. Marking ada warna oranye setiap. Ni ada marking. Contoh situ ada marking lagi. So okey lah, marking semua mantap. Okay, tunggu pali. Okay, tengok pali. Berut. Hei, ha. Oh. CP2. Dah pula. Pakai susah macam pakai. Main ni juga. Apa tu? Makan apa? Pegang. Oh, boleh. Komentari. Siapa makan cili, rasalah pedas dia. Bubur. Okey, sekarang Kembung air. dah 9 kilometer 9 3 jam 23 minit. Okey. So ada 20. 6. Kita dah naik bukit tu. Bukit kedua. Turun bukit Tunggal, Bukit Gading, naik ke bukit tu. Okey. Okey. Lari. Bawa pali. Jalan tu. Okay, geng. Tu naik bukit tu, nampak? Naik bukit tu. Okay, naik sana. Naik ke sana, lepas tu turun ke sana. Sekejap, geng. Kita menuju ke puncak kedua. Okay. Bukit Gading. Okay, bukit ni. Kali. Okay. Sekarang pukul 7.30. Okay, COT 10 jam. Habis pada pukul 2 petang. So kita ada dah 10 kilo. Dah masuk 11 kilo. So ada 19 kilometer lagi. Alright. Okay, geng, itu Bukit Gading. Kita turun sana tadi. Pergi ke CP2. Semayang ada CP2 tu, ada makan semua, sarapan. Kemudian kita naik sikit. Dan ni kita sekarang menuju ke Bukit Tiga Beradik ke bukit apa saya tak pasti. Ni bukit nombor kedua lah. Okay. Dan turun di PLKN. Okay. Okay, alright. Kanan. Saya bersama Pali. Okay. Kita bermain di Ladang Sawit. So kita akan menuju bukit nombor 2 sana. Kolam ikan. Okay. Assalamualaikum. Ikan apa pakcik? Ikan jelawat. Oi, ikan jelawat. Ikan jelawat. Hai. Ini hotel. Oh, best. Oh, mandi dulu ah. Alamak. Syok ah. Ambil order.
Ni Abang Ijat dengan Abang Syaf. Okey. Okey, orang selamat. kuat. Moga berjaya. Alright. Alright. Okey. Okey, bos. Okey, bos. Okey. Okey, bukit kedua. Nak pacak. Alright. Bukit apa tak pasti. Apa bukit tak pasti. Tapi kita naik ke bukit kedua. Sekarang 12.9 13 kilo dengan masa 4 jam. Alright. Pali. Dari belakang. Ya bang. Mana? Masuk padi ya. Mana? Go. Okay bang. Minta. Oh, ramai belakang. Oh, okey. Kita pacak lagi. Naik situ. Naik ke sana. Okey. Pelak. Okey, lalu sini. Naik pacak, turun di PLKN. Alright. Pali dah krem lah sikit. Okey. Berubat. So far okey. Tu. Okay, geng. Nanti turun PLKN, naik atas panggung. Last bukit. Dan ke finish line. Okay. Yang pertama kita kena lepas ni dulu. Okay, Bang. Kita amal lepas bukit ni, baru fikir bukit atas panggung tu. Abang ni mana bang? Sungai Tani. Oh, abang ni daripada Sungai Tani. Sungai Tani. Alright. Okay, naik bukit ni. Bukit ni, PLKN. Okay. Pacak weh. Okay geng, kita berada di kebun durian. Okay, di kilometer 15 dengan masa 4 jam 40 minit. Okay, oh ada anjing kebun durian. Tapi buah tak ada. Alright. Saya berjalan je. Oh. Anjing menjaga durian, kebun durian. Geng. Kilometer ke 15 atau 16 CP3. Okey, CP3. Sekolah Rendah Agama Rakyat Al-Ansar. Apa benar luas. Okey. Ada milik. Ada dia letak air. Sarapan. Makanan. Sudah. Tempe. Pisang goreng. Pisang. Ayam. Kentang. Kentang. Ni kentang ayam lah. Kentang lah. Ni ke. Okey geng. KM 28 8 jam 37 minit. Dimaklumkan COT untuk 30 ditambah. Okey, ditambah lagi 2 jam. So total jadi 12 jam. So pali pun kaki sakit ni. So kita santai saja layan. Baki lagi 2 hingga 3 km. Sekarang berada di Bukit Latar Panggung. Last
last bukit. InsyaAllah. Ha. Okay, boleh. Okay. Okay. Sikit lagi. Okay, kita santai. Berlari dapat, berjalan dapat, makan dapat, sakit dapat, seronok dapat, baring pun dapat. Apa nak lagi? Alright. Sikit bang. Okay, last CP dekat OAB homestay. Last CP. Okay, last bukit lah ni. Nak turun, nak naik. Ni tengah naik. Okay, sekarang 31.6 kilometer. Okay, 10 jam 15 minit. Alright, last. Steady bang, masih steady. Masih steady. Last. Last pacak. Sebelum ke finish line untuk 30 km. Yang ni untuk road 60. 60 dia pergi sana. Steady kak, gulak. Gulak kak. Steady ya. Go run or go. Berapa kilo lagi kak? Sekilo nak baring lah. Berapa kilo lagi? Berapa kilo lagi? Jangan nangis. Jangan nangis. Kuat, fight sikit. Okay, steady. Alright. Okay, sekarang kat CP yang terakhir untuk 30. Okay, CP yang terakhir. Alright. Dan daripada CP ni nak ke finish line lebih kurang sekilo lah. Lebih kurang sekilo. So kita tengok CP ni ada apa makanan. Layan. Last CP. Okay, last CP kita tengok ada apa. Makan apa. Ada nasi ke ada apa kita tak tahu. Okay. Oh, ada nasi. Ada nasi, makasih. Ada nasi geng. Oh, makasih doa. Makasih ni. Makasih. Makasih ya. Dah ada buket? Ha? Oh, terong. Gua tak bukan. Nak makan tak buket. Jawab ni. Okey geng. Toh. Kawan mau bang. 33 kilo untuk sampai di finish line. Lagi 2-3 minit. Okey. Dia bersama ni tokek roti bakar. Jemput duduk jemput singgah kedai duduk Sembang. duduk sembang di Penang. Ni tokek ni orang muda, tokek hebat ni. Dia tarik dah tadi. Atas bukit apa, bukit Tonggek, bukit apa dia tarik dia bersama Pali. Okey. Alright. Jadi. Tanah. Go. Boleh. Ha? Lagi. Okay. Go boleh. Oh, ha? Anti. Oh. Okey. Jadi dengan masa 10:45. Alright.
Okey, kita ambil baju. Oh, tu. Jam tu ni, jam. Jam tu ah. Okey, terima kasih. M. M. Okey, terima kasih. Alright. Okey. Okey, okey. Alright. Fighter. Cepat, fighter. Okey. Ha? Wah.